Okey, boleh mulakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh sahabat-sahabat PHS yang hadir pada pagi ini, alhamdulillah, pagi ini adalah pagi Jumaat, hari yang dimuliakan, penghulu segala hari. Okay. Saya mengucapkan Assalamualaikum kepada semua lah. Oh, tidak jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tidak jawab salam ni. Okay, seperti biasa kita pagi ini kita akan menyambung semula semalam, insyaAllah. Okay, jadi seperti biasalah sebelum kita menyambung kita punya perbincangan, kita mulakan kita punya ni dengan bacaan doa dulu lah. Okay, insyaAllah. So hari ini saya senang baca doa lah, malam kita baca doa. Okay. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم إنا بالنور الفهم وافتح علي بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin. Okay, kita akan menyerahkan kita punya pentas kepada yang berbahagia Dr. Kamalah untuk meneruskan kita punya perbincangan. InsyaAllah. Silakan Tuan Doktor. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. So kita teruskan perkongsian. Kita kongsikan skrin dulu. Dan kita lihat imbasan yang kita buat semalam dalam screenshot, ya, iaitu kita telah mengupaskan dua huruf yang terakhir di dalam rangkaian kalimah wa basyiril lazi. Nah, ni zal dengan ya mad, ya. Maka kalau kita jumpa situasi huruf yang bertemu dengan huruf mad, maka kita akan bincangkan dia, buat syarahan dia sekali, ya. Okey, jadi kita telah buat zal tu bersama dengan ya mad, dua-dua huruf hijaiyah, ya. Kita masih lagi dalam menerangkan huruf-huruf hijaiyah di dalam rangkaian kalimah ni, ya, iaitu zal dengan ya. Zal adalah huruf yang berbaris, kita panggil dia huruf mutaharrikah, sedangkan ya ni huruf yang tidak diberi baris dalam tulisan, maka dia bukan huruf mutaharrikah, dia adalah huruf mad, yang kita panggil dia ya mad, ya. Jadi apakah fungsi ya mad ni? Dia memanjangkan bunyi, ya. Zal yang berbunyi Z tadi dipanjangkan oleh ya ni, bunyi itu kepada dua harakat, ya, sebab dia membina hukum yang dipanggil hukum mad asli, ya, dalam bacaan wasal, ya. Dan sememangnya lah al-lazina ni kita tidak akan baca dia dalam keadaan waqaf, ya. Di atas ni kita dah terangkan, biasanya kalimah al-lazina ni tidak diwaqafkan dalam bacaan ayat ini,
ya, kerana dia perlu dibacakan terus dengan silahnya, ya, terus dengan silahnya. Silahnya semalam Prof Rahim ada bertanya apa silah ni. Silah ni ialah sambungan ceritanya. Al-Lazi ni ada cerita. Jadi cerita tu disambung biasanya selepas kalimah Al-Lazina tu, yang itulah dipanggilkan silahnya, ya. Kalau kita nak tahu, kita pergi kepada Al-Quran tu, kita akan dapat tahu apakah silah kepada Al-Lazina tu ialah manu ni lah. Jadi kita tidak akan waqaf wa basyiril lazin, tak ada, ya. Tak boleh. Sebab dia kena baca bersekali dengan manu tu. Ya. Jadi dalam penerangan kita, kita tidak akan mewakafkan al-lazina, maka dia tetap berfungsi hanya sebagai mad asli sahaja, ya ni, ya. Dia tidak akan menjadi mad arid li sukun, ya. Dia tidak akan berlaku mad arid li sukun ni, sebab dia hanya dibaca dalam wasal sahaja, ya. Okey, hari ini kita akan melihat, sama juga kita buat semalam, kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan dua rangkaian, dua kalimah, iaitu wa basyiril lazina. Tapi hari ini kita akan menghabiskan dengan mensyarahkan huruf yang terakhir, huruf hijaiyah terakhir, iaitu huruf nun yang berbaris atas, ya. Huruf nun yang berbaris atas. Dan kita minggu depan kita boleh sambung pula kepada penerangan kalimah al-lazina. Dulu kita dah buat penerangan wa basyiri, ya. Lepas tu kita akan buat penerangan kalimah al-lazina, masih lagi dalam kategori apa? Penggunaan formula 8K ni lah, ya. 8K, iaitu menguasai ilmu tajwid, ya, berkaitan dengan kalimah-kalimah bermula dengan huruf hijaiyah. Sekarang ni kita tengah buat baru huruf hijaiyah, ya. Pada sama kita juga sentuh makhraj dan sifat huruf, ya. Nanti kita akan buat makhraj dan sifat huruf tu. Kalau ada hukum-hukum tajwid, kita akan juga masukkan. Sebagai contoh, ada hukum mad tu, itu hukum tajwid lah tu, ya. Okey. Untuk peringatan tuan-tuan dan puan-puan tentang tentang huruf hijaiyah ni, elok kita imbas kembali pengenalan kepada huruf hijaiyah tu. Kita ada belajar di dalam dalam modul keempat, ya, modul keempat, kelas pengenalan. Ini pengenalan kepada huruf hijaiyah, ya. Huruf hijaiyah dan fungsinya dalam Al-Quran ni modul yang keempat, ya. Modul keempat, tahap pengenalan tu kita memperkenal, inilah yang dipanggilkan huruf hijaiyah. So di dalam Al-Quran terdapat 29, ya, huruf hijaiyah, bermula dengan huruf alif sampailah huruf hamzah, ya. Dan kita akan lihat sebagai contoh di dalam di dalam rangkaian kalimah tu, penggunaan dia, terdapat beberapa cara penggunaan huruf hijaiyah, ya, di dalam Al-Quran. Pertamanya kita kena faham terdapat 29, ya, keseluruhan huruf hijaiyah, tetapi daripada 29 tu hanya 28 sahaja huruf yang dibunyikan, ya. Huruf yang dibunyikan tu dipanggil huruf konsonan, ya. Bahasa Arab dia harfun ataupun hurufun mutaharrikah. Hurufun mutaharrikah, ya. Yang bila dia boleh, apakah tanda dia boleh dibunyikan? Dia akan mengambil baris dan ataupun tanda bunyi, ya. Itulah 28 bermula dengan ba. Alif tidak ada, ya. Alif ni bukannya huruf mutaharrikah, bukan huruf konsonan. Dia tidak dibunyikan dan dia tidak akan dibariskan di dalam Al-Quran, ya. Jadi dia hanya berfungsi sebagai huruf
Mat. Sekarang ni kita nak pergi ke huruf nun. Yang mana nun? Yang ni lah. Ni dia. Salah satu daripada huruf hijaiyah tu ialah nun. Yang ni kita akan kupaskan ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang kalau belum lagi mengikuti modul keempat ni, juga diingatkan ya, dulu kita belajar, masa kita belajar muqaddam tu, kita diajar ada lam alif ya, lam alif ya. Dalam huruf hijaiyah sebenarnya tidak ada lam alif, sebab lam alif tu bukannya huruf lagi dah, dia sudah menjadi satu perkataan ya. Maka dalam QHS ni kita keluarkan lam alif tu ya. Dia bukan huruf hijaiyah. Itu kalau orang belajar alif bata tu dia masukkan ya. Tapi kalau nak mengenal huruf, mengenal kalimah, kita keluarkan lam alif tu daripada kumpulan huruf hijaiyah ya. Assalamualaikum Doktor. Nak tanya. Ya. Yang ada dua ya. Yang satu yang condong tu, satu yang simpul lah. Apa dia? Nama tu ada dua lah. Satu yang bersimpul, yang satu yang condong tu, satu lagi yang bersimpul lah. Ha. Ada lam alif. Lam alif. Lam alif ada dua. Tak, lam alif tak ada dalam huruf hijaiyah, dia tak termasuk. Ada dua bentuk lah. Tak, Dua satu bentuk. Satu bentuk saja. Satu bentuk saja. Lam dan alif, dan satu lagi dia bersimpul. Ursam Osmani dia bersimpul. Kalau yang tak bersimpul tu maknanya tulisan lama lah. So bila kita membincangkan penulisan, kita akan rujuk kepada penulisan Ursam Osmani ya, yang mana yang sepatutnya. Kadang-kadang ada juga Quran yang tidak dapat mengikuti cara tu ya, bergantung kepada alat yang digunakan lah untuk menulisnya ya. Komputer dia, typewriter dia kadang-kadangnya belum sampai lagi ke tahap sepenuhnya Ursam Osmani ya, ada jugalah. Okey, so kita sambung dengan nun terus ya. Kita pergi ke Al-Quran tu macam biasa. Kita akan kupas di dalam Al-Quran tu seperti biasa. Kita kotakkan dulu ya, untuk perhatian kita. Kita buat kotak biasa, kotak merah, kepada wabasyiril ladzina amanu, di mana terdapat huruf yang terakhir itu ialah huruf nun baris atas. Yang ni yang kita nak bincangkan hari ini ya, dalam mengakhiri perbahasan atau perkongsian mengenai huruf hijaiyah kepada rangkaian kalimah ni ya. Jadi seperti biasa kita akan buatkan kotak putih ya, untuk menyediakan tempat kita menulis ya. Kotak putih tu kita boleh terap beratas ni lah. Okey. Dan belah kiri ni pun kita boleh kotakkan. Belah bawah ni pun boleh. Ya, dan belah kanan ni kita bersihkan dia. Jadi kita dapat melihat manakah konteks kita, fokus lagi lah. Kita nak menerangkan tentang huruf nun ya, dari aspek apa? Huruf hijaiyah ya. Jadi kita sambung semalam G. Lepas tu kita masuk ke hari ini ialah masih lagi tajuk pertama huruf hijaiyah, dan kita masuk ke dia sebagai H lah ya. Satu H kita menerangkan huruf yang kalau kita boleh ingat semua sekali ada ke-9. Jadi huruf ni adalah huruf ke-9 lah ya. Huruf ke-9 di dalam rangkaian
kalimah ini adalah huruf hijaiyah. Okey. Bunyi kita menyebutnya dengan bunyi nun, ya, 2 U. Asalnya ialah nunun. Kalau kita nak mengeja dia, kita akan eja dia sebagai nunun, ya. Nunun tu bermakna huruf yang terakhir nun dalam mengeja ni adalah mengambil baris dhammatain, ya, dhammatain. Tapi bila kita menyebut sebab dia satu kalimah, kita tidak menyebutnya dengan wasal, kita waqafkan, dia akan bunyi nun. Yang dengan U tu kita panjangkan, kita tambah lagi satu U, ya, sebab dia ada waw mad. Nun, waw, nun, ya, nunun. Itu jawi dia. Jadi bila rumikan, kita masukkan satu lagi U tu, menunjukkan terdapat waw mad, ya, sebelum huruf nun yang terakhir tu. Dan kita panggil dia nun ni, dia sebab dia mengambil baris, jadi kita panggil dia nun fathah. Fathah, besarkan ha tengah tu sebab fathah ejaan dia ialah ha pedas, ya, nun fathah. Jadi bila nun fathah, dia adalah juga huruf dalam kita panggil mutaharrikah. Huruf yang boleh dibunyikan dan boleh mengambil baris, ya. Itulah dalam kumpulan huruf mutaharrikah. Doktor, semalam dah H, hari ni I. Eh? Semalam dah ada H. Dah apa? Semalam satu H dah Satu ada. H dah ada, satu H dah ada. Hari ni satu G lah. Oh, semalam satu H dah, ya? Kan I. Okey, A, B, C, D, E, F, G, H. Oh, patutlah. H nombor apa, ya? Nombor 8. Kita tukarkan dia. Jadi, I lah. Dah 9 dah I lah. Ya. Satu I. Okey. Kita kaitkan dengan apa? Dengan pembacaan kalimah ini tidak boleh kalimah kita letak apabila lah, ya, apabila kalimah allazina ini tidak boleh boleh diwakafkan, ya, bacaannya, maka huruf nun ini sentiasa dibaca dengan baris fathah. Kalau dia boleh wasal, dia akan bertukar kepada mad arid li sukun, dia akan mengambil huruf dia menjadi huruf sukun mendatang, ya, tapi tak boleh sebab dia kena baca dengan silah dia tu allazina tu, maka dia akan sentiasa dibaca dalam keadaan wasal, ya. Soal aku tu ada soalan. Kalau dia fathah, dikira mutaharrikah. Kalau dia bertemu dua baris tu, selari ataupun dua baris tak selari, dikira mutaharrikah juga. Semula tak clear soalan tu. Nun fathah kita panggil mutaharrikah. Kalau dia bertanwin, dua baris Tanwin, ya. selari. Tanwin pun baris juga, so dia mutaharrikah jugalah.
Oh, bertarikah ya. Ya. Mutarikah maknanya dia boleh mengambil apa-apa baris dan juga tanda. Baris termasuklah tanwin. Tanda itu ialah tanda tasydid ataupun tanda sukun. Oh ya. Masih. Jadi kalau ada huruf yang mengambil salah satu dua baris ataupun tanda, kita panggil mutaharikah lah. Oh ya. Masih. Okey. So dia sentiasa dibaca dengan baris fathah dengan qadar, kita masukkan sekali panjangnya ya. Qadar panjangnya satu harakah atau satu harakat ya. Sebab satu huruf maka kita baca satu harakat lah. Na saja, jangan panjang, pergi panjang kedua na ke, tak boleh sebab dia tak ada apa-apa huruf mat selepasnya ya. Satu harakat Allah semua. Okey, wabasyiril ladzina, kita boleh juga kaitkan dengan i'rab ya. Huruf hijaiyah ni dia juga boleh disabitkan dengan i'rab ya. Jadi kita cuba kongsikan ya. I'rab huruf nun ini. Hijaiyah. Nun ini dalam konteks rangkaian kalimah ini, sebab kalau mungkin dalam rangkaian kalimah lain dia berbeza ya, dalam konteks yang inilah. Dalam konteks rangkaian kalimah ini adalah okey, i'rab kita apa ya? Bukan i'rab, kita bukan kepada huruf ya. I'rab ialah kepada kalimah. I'rab kalimah. Kalimah allazina. Lazina ini dalam konteks rangkaian kalimah ni adalah mansub. Ya. Mansub. Dengan huruf nun mengambil nun ini mengambil baris fathah ya. Walau bagaimanapun baris ini, baris fathah ini tidak akan bertukar walaupun kalimah allazina ni bertukar i'rab. Ya, kenapa? Kerana ia adalah kalimah, kita panggil kalimah mabni. Ya. Apa dia kalimah mabni? Kalimah mabni ialah kita tolak sikit ke atas, iaitu kalimah yang tidak bertukar baris huruf akhirnya
akhirnya walaupun i'rabnya berubah. Itu dipanggilkan kalimah yang mabni, ya. So kalau kita tak nak kacau yang ni, kita boleh adjust sikit teknik yang di sini kita enterkan supaya dia diturun ke bawah, ya. Jadi dia tak ganggu. Wa basyiril ladzi tu. Al-Lazi 1A. Al-Lazi 1A. La. Al-Lazi satu A, betul. Al-Lazina. Ada soalan. Mabni ni ada special case boleh di-i'rab juga, ya? Mabni dia boleh juga di-i'rab kan? Dia i'rab boleh, tapi baris tak tukar. Maknanya al-lazina ni kenapa dia mansub di sini? Baris Okay. atas. Kalau nak tambah penerangan tu, kita boleh masukkan, ya. Kalimah al-lazina menjadi mansub atau ataupun i'rab lah, ya. I'rab kalimah al-lazina mansub kerana kalimah ini kita bawa ke bawah, berperanan sebagai objek, ya. Bahasa Melayu dia objek, kita masukkan Arab dia maf'ulun bih. Okey, bila maf'ulun bih mesti ada kepada lah, ya. Kepada kalimah mana? Kalimah kata kerja wa basyiri tu. Wa basyiri. So dalam ayat tu dia berperanan sebagai objek, ya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang. Jadi orang-orang yang tu akan mengambil peranan sebagai objek, ya. Sebab itulah dia i'rab dia adalah mansub. Dan biasanya kalau kalimah tu boleh berubah baris, dia akan mengambil baris atas. Tapi memang yang ni original dia pun dah baris atas pun. Jadi tanda fathah tu juga menunjukkan dia dalam keadaan mansub, ya. Huruf nun baris atas tu. Tetapi kalau tak ada kalimah wa basyiri, al-lazina ni bukannya maf'ulun bih. Dia kena mengambil baris, dia mengambil i'rab yang marfu', tapi nun tetap baris atas. Ya, so bermakna al-lazina ni nun sentiasa mengambil baris fathah, ya. Tadi kita kata sentiasa ni dia, sentiasa, ya. Huruf nun ini sentiasa ambil ini sentiasa dibaca dengan baris fathah, ya, dengan qadar panjangnya satu harakat. Dia tak boleh ditukarkan baris walaupun i'rab dia bertukar. Okey, kita bacakan teks ni kalau ada apa yang perlu kita perbaiki. Satu huruf ke-9 di dalam rangkaian buang ke A di sini. Kalimah ini adalah huruf hijaiyah nun, ya. Asal ijaan dia lah nunun, ya. Fathah. Dan bila ada baris tu kita panggil dia huruf mutaharrikah. Apabila kalimah al-lazina ini tidak boleh diwakafkan bacaannya, maka huruf nun ini sentiasa dibaca dengan
baris fathah dengan qadar panjangnya 1 harakat. Ya, bermakna apa? Dia tidak okay, kalau kita nak sambung ayat tu, ini bererti ia tidak akan mengambil tanda sukun mendatang. Ya. Sukun mendatang ni berlaku kalau kita waqaf. Ya, ini berarti dia tidak akan mengambil tanda sukun, bukan mengambil tanda saja, ya. Dia mengambil tanda dan juga dibaca dengan sukun mendatang. Kalau dia ma'arid li sukun, kita akan sukunkan nun ni. Dia bertukar daripada baris fathah kepada sukun mendatang. Ya. Apa maksud sukun mendatang? Dalam tulisan dia tak ada tanda sukun, tapi dalam bacaan saja dibacakan sukun. Itu dipanggilkan sukun mendatang. Ya. Tapi itu tidak akan berlaku sebab kita tidak akan waqafkan al-lazina ni. Kita akan sentiasa baca dia dalam wasal, maka dia tetap mengambil nun baris atas juga dan di dalam bacaan. Okey, dah kita tambah lagi nota kita mengenai i'rab, ya. Kita nak kaitkan baris ni dengan i'rab dia, iaitu okey, yang ni kita adjust sikitlah, ya. Kita bagi ini turunkanlah supaya dia tak mengganggu tulisan tu, ya. Kalimah al-lazina. Okey. Al-Lazina. Okey, kita adjust sikit, ya. Nak bagi ruang tu kepada kotak wabashiril lazina supaya tidak terganggu dalam teks, ya. Nanti tuan-tuan boleh praktis, ya, macam mana nak menggunakan feature Zoom annotation dia panggil, ya. Zoom annotation ni menulis teks untuk menerangkan kalimah dan juga ayat-ayat Quran, ya, on the screen. Okey, kalimah lazina kita buangkan satu space belakang ni. Iaitu i'rab kalimah al-lazina ni, kalau yang tak perlu tu kita buangkan. Dalam konteks rangkaian kalimah ini, iaitu konteks kalimah apa? Wabashiril lazina, ya, adalah mansub sebab dia objek kepada wabashir itu, maka dia mengambil i'rab yang mansub dengan huruf, apakah tanda mansub dia? Huruf nun mengambil baris fathah, ya. Walau bagaimanapun baris fathah ni tidak akan bertukar. Walaupun kalimah al-lazina ni bertukar, katalah kalimah al-lazina ni bertukar i'rab, ya, daripada mansub ke marfu' ataupun majrur, nun tetap baris atas sebab dia kalimah yang mabni, kita panggil, ya, mabni, iaitu kalimah yang tidak bertukar baris huruf akhirnya walaupun i'rabnya berubah, ya. Jadi i'rab kalimah al-lazina mansub ni terangkan kenapa kita mengatakan dia mansub, kerana kalimah ini, ya, ambil ini berperanan sebagai objek, ya, objek. Bahasa Arab objek ialah maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia biasanya mesti ada kata kerja, ya. Kata kerja yang menyebabkan dia menjadi maf'ulun bih, iaitu wabashiri ini adalah kata kerja, ya. Jadi wabashiri ni elok kita buat dia satu kalimah, jadi kita ija dia dalam satu kalimah wabashiri, ya. Kita pun dah terangkan dulu sebelum ni, kan. Wabashiri ni apa dia, iaitu kalimah fi'lun amar wazan
kedua ya. Sebelum ni kita dah buat. Ni nak mengingatkan saja. Dia adalah kalimah fi'lun amar wazan kedua yang masuk, jangan lupa ya, i'rab penting ya, masukkan sekali majzum. Biasanya majzum ditandakan dengan baris sukun ya, tapi di sini dia tidak ada tanda sukun tu, jadi kita boleh juga buatkan penerangan. Kita panggilkan yang majzum walaupun dia asalnya sukun, tapi sekarang ni dia dah mengambil baris bawah tu, kita sebut dalam Arab dia, kita panggil ala ya, ala kasroti ya. Kalau tak faham kasroti tu, tulis ala kasrah pun boleh, iaitu baris kasrah. Itu maksud dia, baris bawah. Sepatutnya majzum. Nak tanya doktor. Boleh tak kita kata dia sukun asli? Sukun apa? Sukun asli. Tak, dia tak ada sukun asli sini dah. Ya. Asli dia asalnya sukun. Kan? Tetapi sekarang ni dia tidak disukunkan. Dia tidak ditandakan dengan baris sukun. Ditandakan baris bawah tu. Sebab tu kita panggil dia majzum ala kasrah. Kita tak boleh namakan dia sebagai sukun asli lah. Kalau nak sukun, kita tak panggil. Kalau nak gunakan sukun, kita tak panggil sukun asli ya. Kita dalam Arab dipanggil majzum bis sukun. Macam tu, bis sukun, lepas tu ala kasrah. Kalau nak masuk juga sukun tu. Ustaz, majzum tu apa? Majzum. Apa Majzum status dia. Status kalimah yang dalam kategori fi'il amar ya. Dia akan sentiasa mengambil i'rab yang majzum. Bahasa Inggeris dia imperatif. Lagi susah agaknya ya. Apa saja kalimah bersabit dengan kata suruhan dan kata larangan, dia mesti mengambil status yang majzum. Melayu susah nak faham ya, sebab Melayu tak ada i'rab ni. Kita kena faham konteks apa dalam perkataan Arab itu sendiri ya. Ya. Ala ni ke atas. Ala tu maksudnya ke atas. Ke atas maknanya sesuatu dah berlaku ke atasnya. Ke atasnya. Ke atasnya kan. Jadi apa berlaku? Baris sukun tu dihilangkan, ditukar kepada baris kasrah. Itu maksud ala. Assalamualaikum doktor, nak tanya. Waalaikumsalam. Di sini nun tu dibaca dengan satu harakat. Sebab dia berbaris fathah kan nun. Ya. Dan setiap huruf hijaiyah ataupun konsonan kalau ada baris dia jadi satu harakat lah kita baca kan. Betul, satu harakat. Tapi saya teringat balik yang kita belajar hari tu, bahasa bulan puasa tu alif lam mim tu dia huruf muqatta'ah, dia jadi dua harakat alif tu. Adakah dia alif mat ataupun dalam huruf konsonan juga? Dia bukan yang huruf mana? Huruf apa? Alif lam mim tu yang alif tu dua harakat kan? Alif Muqatta'ah je. Muqatta'ah. Kenapa alif kita panggil dua harakat? Ya. Adakah dia ada huruf mat? Jadi Okey, itu tajuk lainnya. Kita tutup ni dulu, kita bawa ke sana ya, supaya kita faham. Nak menjawab soalan tu tak boleh kat sini ya. Baik. Kena terangkan dia. So saya akan padam ni. Saya bawa ke alif lam mim ya. Lagi baguslah kalau itu soalan tambahan. Hari ni kita dah habis ya tentang huruf hijaiyah dengan nun ya.
Okey, alif lam mim. Yang ni. Huruf muqatta'ah lah. Ini adalah huruf muqatta'ah. Jadi huruf muqatta'ah, kalau kita nak menerangkan alif ni, kita kena eja dia. Eja. Ejaan. Kita eja dia. Ejaan dia ialah alifun. Ya. Kena mengeja, kena pergi ke mana? Kena pergi ke leksilogos. Mana leksilogos kita? Jadi Sinilah ya. Ni. Jadi nak mengeja alif tadi, so kita kena ejakan dia, iaitu alif lam ya apa? tak ada ya, ya. Alifun tak ada ya. Alif lam apa? Hamzah fathah bari atas, lam bari bawah dengan fa dhammatain. Tu eja alif. Tetapi apabila kita menyebutnya, sebab bacaan tu kita dalam sebutan ya, alif, maka dia sukun. Fa tu disukunkan. Jadi bermakna alif ni satu harakat, yang ni disukunkan jadi lif lah. Jadi dua sebutan. Jadi itu yang jadi dua harakat tu, satu a, satu lif. Ya. Sebab selalunya duk jumpa semua ustaz kata satu harakat. Satu harakat. Tapi alhamdulillah lah saya nampak dah. Huruf Ah, muqatta'ah semua ikut ejaan dia lah. ikut Betul ijaan, ya? betul lah. Dia ikut ijaan. Macam lam tu macam mana boleh jadi 6 ya? Kalau tengok situ tak ada pula 6. Dia kena ija dia. La, lepas tu bariatan, lepas tu alif, ya, lepas tu mim, ya. Lamun. Dia jadi apa? Lamun. Lam. Okey, tengok di sini terdapat alif bertemu dengan mim yang okey, apabila diwaqafkan dia jadi apa? Lam. Lam. Dia sukunkan lam ya. Sukunkan lam. Lam. So sekarang ni terdapat alif mad bertemu dengan mim yang sukun. Ya, so di sini pun sudah 6 harakat ni. Jadi lazim mukhafaf. So bila lazim dia akan dipanjangkan dengan alif mamdudah tu, kita baca dia sepanjang 6 harakat. Jadi lazim mukhafaf Dalam konteks ni tapi dia akan berjumpa dengan mim selepas hurufnya ya. Dia tak habis lagi tu. Dia ada mim lagi, mimun pula. Mimun ya. Mimun tu pun kalau dalam bacaan kita pun sukunkan juga dia. Jadi sekarang ni mim yang sukun bertemu dengan mim yang berbaris dah melibatkan hukum tajwid, idgham mislain. So hukum mislain kena yang ni akan digugurkan dalam bacaan, mim ni ditasydidkan. Sekarang ni tadi sepatutnya dia bertemu dengan huruf yang sukun ya, tapi sekarang ni tak. Dia dah bertemu dengan huruf yang bertasydid dah. Jadi dia jadilah mad lazim harfi musaqqal. Bila lazim musaqqal dia kenalah baca 6 harakat. Ini pun samalah. Ya bertemu dengan huruf mim yang sukun, itu mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, yang ni jadi musaqqal, yang ini jadi mukhaffaf. Okay, faham dah Ustaz. Betul. Macam itu. Mukhafaf. Okey, pastikan tuan-tuan dan puan-puan ya, tajwid kena tepat ya, jangan agak-agak saja tak mahu ya. Kena tepat dengan penerangan dia ya, sehingga kita boleh menerangkannya dengan baik ya. Ramai di antara kita dia macam tahu, agak-agak tahu. Tapi bila tanya tak dapat nak menerangkan, belum lagi tu. Tak sampai QHS, tak sampai tahap dia ya. Tuan-tuan kena boleh menerangkannya. Itulah doktor. Bila baca, bila belajar, semua dah difahami dengan alif tu kata satu harakat.
So saya nak bagi penerangan tu balik kenapa satu berubah jadi 2 harakat tu kena tahu dari sini lah Doktor. Betul. Oh, Tak kena ubah siapa nak siapa bagi penerangan. yang mengajar satu harakat? Saya ramai dah Ustaz sama kan je. ajar satu harakat Doktor. Ajar satu harakat. Satu harakat. Tapi dia tak boleh tegangkan. Dia tak boleh Kita tak tegangkan. tahu nak terangkan. Kita ambil contoh apa ya, sebagai Yasin. Buku tajwid pun dia kata satu harakat Doktor. Betul. Dulu Doktor dah terang dah. Dulu Doktor dah terang dalam ayat pertama. Dah, masalahnya doktor boleh terang kat kita. Ustazah ni dia tak boleh Tengok terang kat sini ni, kita. macam Yasin ni ya, ya ni satu huruf. Tetapi dia Ya. 2 harakat ni. Yasin. Ya, betul. 2 harakat. Dia betul 2 harakat. Tapi selalu alif tu diberitahu 1 harakat. Itu dia. Jawabnya master ke doktorat lah. Okey ya, apa-apa hal pun kalau siapa yang mengajar tu, kalau dia tanya dia betul-betul, dan bila daripada penerangan tu logik ke syarahan dah. Dia beritahu kita memang dia sebutan ejaan tapi dia tak kata 2 harakat. Cara huruf muqatta'ah kena ikut ejaan dia ya. A 1 harakat, lif 1 harakat, 2 alif. Dia kata boleh saya bagi detail tadi. Prof, saya rasa untuk yang 1 harakat, yang harakat untuk mutaharikah tu maksudnya dia bukan mat tau. Jadinya memang alif tu dua suku kata, tapi dia bukan yang macam Yasin tu dia 2 harakat, tapi 2 harakat untuk kita panjangkan tu untuk mat. Yang alif tu 2 suku kata. Dia harakat dia untuk baris, bukan untuk panjang. Maksudnya dia confuse kat situ. Kita soal macam mana terjadi kan. Macam mana kadang tu Tak, terjadi. maksudnya kalau kita sama pulun je kita cakap 2 harakat, orang akan confuse jugalah. Tu kalau orang sebelum unless bagi tahu alif ni A 1 harakat, lif 1 harakat. 2 harakat lah. Suku kata lah, bukan untuk yang 2 suku kata. Tak kira lah 2 suku kata ke apa ya, tapi dia ada 2 harakat lah tu. Tapi harakat dia tak sama macam harakat mat. Memanglah dia tak ada nak mat baca, situ. segi bacaan macam mana segi bacaan? Dia tak ada kena-mena dengan mat. Dia 1 huruf, 1 harakat. Sebab kita kan sebut ya tu 2 harakat juga kita panggil. Tapi bila alif tu kita panggil 2 harakat juga. Jadi orang yang tak faham dia keliru. Gitu. Dia tak faham sebab dia tak tahu nak apa caranya ialah kena ejakan. Adakah dia bila memujikan? Dia? Adakah kadang-kadang dia bila memujikan dalam bacaan tu, dia akan berubah ke 2 harakat lah. Membukukan? Membunyikan. Membunyikan apa? Okey. Nak membunyikan kena ikut ejaan dia ya. Itulah jawapan dia kan. Yalah. Sebelum ni doktor dah terang kan dalam macam ya ni juga ya. Kalau kita tengok sini tak ada mat, tapi bila mengeja ada mat. Sebab tu dia bunyi 2 harakat tu. Dia bunyi 2 harakat. Sebelum ni doktor dah terang dalam ayat pertama kan. Ayat pertama Al-Baqarah. Sebelum ni kita dah terang kan. Semua huruf hijaiyah, huruf muqatta'ah balik kepada ejaan dia. Baik, masih Kalau dah alif tadi tak logik 1 harakat kan? Ya. Sebab 2 suku kata tu maknanya 2 harakat lah tu. Itulah jawapan dia. Jangan tengok pada alif tu saja. Tengok dalam huruf muqatta'ah sebab dia kena balik kepada ejaan dia. Tapi kalau kita menyebutkannya di sini bila kita menyebut takkan 1 harakat alif kan, alif takkan 1 harakat tu. Kalau tak mengeja pun maksudnya doktor
Bila kita kena bezakan dalam kalimah atau dalam dalam harfi. Macam tu. Alif. Dua-dua ya. Kalau kita nak buktikan, kita ija dia jadi alif lah. Alifun jadi alif. Ya. Kalau kita menyebut pun bukannya satu harakat lah. Alif. Ya. Tu dah satu harakat. Lif tu dah satu harakat lagi. So macam mana boleh jadi satu harakat? Maksud dia kalau kita menyebut dia satu-satu, kita bermakna kita akan mengatakan dia dua harakat. Kalau kita di dalam kalimah, makna dia bergabung dalam kalimah, kita tak adalah mengatakan Dalam dia kalimah dia tidak dibunyikan. Alif tak dibunyikan. Itulah kita kena tengok yang macam tu lah juga, doktor. Saya rasa lah. Bila mengurai dalam detail study, kita akan jumpa lah. Bila mengurai dalam detail study macam ni, kita akan jumpa macam mana berlaku kan, macam mana kadang. It's a detail study lah. Memang tadi saya beritahu ya, ilmu tajwid ni kena detail. Detail lah. Jangan separuh jalan saja. Tak dapat. Kemudian kita jumpa ustaz yang dia bagi plain explanation. Plain maknanya secara umum kan. Sekarang ni bagi tu detail study kan, betul tu. Bila detail study kita jumpa lah. Tak, masalahnya bukan apa. Masalah kalau kita membaca macam baru ni tadaruskan. Saya ada komen satu kan. Dia kata ustaz dia baca macam tu. Dia kata. Jadi macam mana kita nak menerangkan. Ada masa kita tak tahulah kan. Kita tak pandai nak menerangkan. Tapi saya kata kalau saya belajar. Saya tak adalah nak terangkan detail macam doktor terangkan tu. Takkan dia orang nak dengar. Dia orang tadarus. Dia orang nak cepat kan. Tapi bila kita cakap dia orang ni sikit lah. Dia kata ustaz saya macam tu. Dah selalunya macam tu. Jadi saya pun diamlah. Malaslah nak melayan. Salahnya macam mana bagaimana terjadi lah ya. Kita nak menerangkan kat dia tu payahlah. Dia orang dalam tadarus tu. Dalam tadarus, tadarus maknanya untuk belajar ya. Dia kena belajar. Dia kena belajar. Yang betul. Kalau tidak jangan bertadarus. Kan? Kadang sama kena betul lah. Tujuan tadarus ialah nak belajar dan mencari yang betul. Kalau dia tak nak, maknanya jangan tadarus. Saya dah komen lah gitu. Saya kata kalau you rasa you tak nak ditegur, tak nak apa, you tak boleh tadarus. Saya kata. Tak boleh, betul. Tak boleh. Sebab kita nak bertadarus, tujuan nak belajar. Kita nak kena betulkan kan. Buat apa tak betulkan. Kalau kita tahu dia orang ikut style lama kan. Tak boleh nak terangkan. Itulah. Yang kata semua dah, ustaz, buku semua dah ikut cara macam tu. Macam mana? Jadi kita pun malaslah sebab dah ramai-ramai tu. Kalau kita ada pula yang kemudian cakap yang tu nanti nak belajar kemudian dia kata. Itu je lah. Belajar daripada praktikal. Boleh kemudian sebab masa tu tadarus tu mana dah belajar tu. Masa tu nak belajar lah yang betul. Sepatutnya kan. Tapi itulah tak boleh lah kita nak sebab kita dalam grup kita nak tegur dia duk mengajar budak-budak dekat masjid tu. Lepas tu dia kata dia memang belajar macam tu, ustaz cakap macam tu. Jadi dia tak tahu nak menerangkan tapi dia ikut cakap ustaz. Itu saja. Maksudnya ilmu dia kat itu je lah. Ilmu dia. Lepas tu bila saya cakap lagi dia kata you boleh lah, you pandai bahasa Arab, you belajar bahasa Arab. Saya kata memang semua orang kena belajar bahasa Arab. Mana boleh mengaji tak belajar bahasa Arab? Saya kata. Macam tu pula. Tak nak. Duk ajar orang mengaji tapi tak nak belajar bahasa Arab. Bertahun-tahun dah saya tengok. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena improve saya kata. Itulah. Apalah doktor. Setakat yang kita boleh tegur, kita tegur. Yang tak boleh, kita pun diamlah. Tak naklah bergaduh-gaduh kan. Jadi bergaduh pula. Kita jangan beruntung lah. Assalamualaikum, Ustaz. Kita jangan beruntung lah jumpa. Dia doctorate study ni. Master ada topik. Master topik first. Belum jam over tu. Detail explanation kan. Detail study lah.
sajalah. Saya nak kongsikan ayat Al-Quran, ya, surah Isra. Isra tuan-tuan tahu ya, Isra ialah surah yang menceritakan tentang orang Yahudi itu kan ya. Tengok ayat 36. 36. Ya, Allah kata wala taquma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikut apa yang kamu tidak tahu. Mana kalau ada ustaz mengatakan macam tu, dia ikut saja. Itu makna dia tidak mengetahui, dia mengikut saja tak boleh. Jadi kalau kita nak ikut sebab kita faham dan kita setuju syarahan dia kenapa, baru boleh ikut. Ya, kalau kita ngikut saja tak boleh. Mana nak beramal ni mesti ada ilmu kepada amalan. Bukan sebab orang buat kita ikut, tidak. Ikut membuta lah. Itu kata ikut membuta tuli ya. Tak boleh. Sebab kalau dia salah, nanti kita akan bertanggungjawab ya. Kita sampai kepada orang lain pula. Yang sebab ustaz kata macam tu, kita kata saya ikut cakap ustaz tu, tak boleh. Maksudnya kita tak ada meneroka lah. Kita baca Quran, kita teroka kan. Dia kena pastikan. Walaupun daripada orang lain, dia pastikan dulu, baru dia boleh sampaikan. Dia sendiri faham dan dia bersetuju dengan syarahan tu, dia menjadi ilmu dia, menjadi pegangan dia, barulah dia boleh sampaikan. Okey, cukup untuk hari ini ya. Kita minggu depan kita sambung lagi penggunaan formula 8K itu. Kita akan lihat kepada kalimah yang kedua, al-lazina ya. Ya. Sekarang ni al-lazina kita guna dalam konteks iltiqa' as-sakinain dulu ya, tapi kita tak menerangkan daripada langkah yang pertama, jenis dia, ciri dia dan sebagainya. Kita buat untuk al-lazina pula ya. Wa basyiri kita dah habis. Ustaz. Ustaz. Doktor tak sempat capture tadi. Baru kita 5 ya. Kita belum lagi 6, 7 ya. Wa basyiri ya, betul. Kita sambung 6 dan 7 pula. Wa basyiri. Kita belum screenshot. Belum screenshot. Yang mana? tadi. Sudah, saya dah sudah. Orang lain belum ya? Kita belum. Kalau nak belum, saya kena balik semula ke tengok ada tak? Mana dia? Sini kot. Yang ni. Ya, kalau nak saya bersihkan dulu pun tak apa ya. Saya boleh bersihkan dulu, boleh screenshot yang bersih lah. Ni boleh bersihkan. Okey. Yang tak nak itu kita buangkan. Savekan dulu. Nampak? Nampak? Tak ada, tak buat. Share screen. Tak share, tak share. Oh, saya tak share ya. Okey, nanti sekejap share Kita dah dulu. pergi ke Alif Lam tadi. Okey, ni yang apa? Saya dah bersihkan yang tak perlu tu. Bukan. Yang ni. Yang ni. Yang ni turut tarik ke bawah. Okey. Bukan ni doktor, lagi satu. I. Lagi. Yang ni kan? Lagi satu. Okey. 9 nun. Ya, tarik ke bawah lah. Okey lah. Okey. Tadi kan doktor terang tak makhraj huruf nun tu? Ada ya? Ya, belum lagi ya. Patut kita masukkan tadi ya. Makhraj nun dia tu. Okey, dia dalam kumpulan makhraj kalimah apa tu? Kumpulan apa? Alisan. Juga alisan lah. Alisan. Lisan dan sifat huruf yang ada
Tak apa, sebab bahagian makhraj dan sifat nanti kita ada bahagian dia sendiri nanti ya. Tapi dalam sini kita perlu nak terang doktor, dia adalah huruf alisan. Perlu, sebab untuk menyebut dia, kita nak menyebut na tu, dia membabitkan pergerakan hujung lidah tu. Okey, sadaqallahul azim. Cuba untuk hari ini, dan kalau ada apa-apa soalan, yang lain tu kita boleh buat dalam bentuk soalan nantilah ya, dalam perbincangan. Haji Ghafur, boleh tutupkan untuk hari ini? Doktor, nak tanya, malam ni ada kelas doktor? Kelas tambahan tu, tak malam buat ni? lagi? Belum lagi. Okey, terima kasih doktor. Doktor, boleh link untuk hari Ahad ni. Link untuk hari pukul 10 hari Ahad. Oh, 10 Ahad. Saya baru nak join lah. Untuk siapa? Haji Mazlan nak join? Ya. Link untuk hari Ahad tu pukul 10 lah. Dulu boleh, nanti saya hantarkan. Cik Muzik boleh hantar. Ya boleh. Okey. Doktor. Itu yang baca Inggeris kan doktor? Haji Mazlan, tolong hantar WhatsApp ni. Kadang-kadang sebab saya lepas pada ni banyak hal. Kadang-kadang terlupalah. Ya. Hari Ahad tu untuk yang bahasa Inggeris ke doktor? Bukan. Yang pengenalan juga. Dia dengan Rabu malam tu sama ya. Saya Rabu, tapi saya ingatkan yang itu yang bahasa Inggeris tu. Okey doktor. Bahasa Inggeris hari Isnin petang. Okey. Jadi kita boleh bertanya dalam bentuk umum pun ada Apa dia? Bahasa Inggeris pun ada. Kita ada satu kelas bahasa Inggeris yang dia orang tak boleh cakap Melayu, kita buat dalam bahasa Inggeris. Ada juga. Doktor semuanya komplit lah. Komplit. Alhamdulillah. Komplit. Doktor yang bahasa Rumi pun tak pas lagi. Bahasa Rumi pun banyak lagi yang baru belajar kan, kita tak apa. Banyak lagi masa kita. Doktor kan dia teliti lah doktor. Semua doktor bagi ilmu tu. Memang macam tu lah, detail lah. Yang tu lah kita namakan holistik ni ya, QHS tu. Quranic holistik simbiotik. Bukan holistik saja, simbiotik lagi. Kamu kena faham tu. Menarik penerangan doktor pasal alif tu, alif lam mim tu. Sebab saya dah lama duk fikir, sebab ejaan dia, sebutan dia pun 2 huruf kan. Dua suku kata dia panggil. Dua suku kata. Jadi 2 harakat lah. Ya. Okey doktor. Syukurlah dapat bertemu dengan doktor. Sangat beruntung. Yang paling penting jangan puji saya, puji Allah ya. Alhamdulillah. Yalah, sampainya doktor. Kalau tak ada doktor juga wasilah. Wasilah tu doktor. Doktor jadi wasilah. Ya, saya wasilah, saya alat saja ya. Allah adakan. Ya. Syukur alhamdulillah. Yang menentukan Allah jugalah. Ya, doktor. Dia pilih lah. Naik level saya rasa. Apa pun dipilih oleh Allah je lah. Yang ni sebenarnya bukan high level. Ni dia jam 5, dia jam 4 punya pengetahuan Al-Quran tu doktor. Tapi tak ada doktor. Kalau saya tengok dalam video-video kan doktor, saya pun ikut juga video-video yang Raja apa itu tu, memang tak ada penerangan ni doktor. Tak ada. Saya dah lama dah belajar Al-Quran ni lah. Tuan-tuan pun lama juga kan. Tapi tak jumpa yang macam ni. Ini setiap sesuatu tu ada penjelasan dia. Memang kita perlu penjelasan pun. Ada, saya tengok dalam video KBS tu ke apa benda tu, memang tak ada doktor. Sebab tu tujuan saya buat ni, sebab saya tahu dulu tidak disediakan pembelajaran ni dekat Malaysia ni. Kita banyak pembelajaran yang separuh jalan saja ya. Sebab dia rumit ke doktor? Rumit atau banyak kerja nak pecahkan tu kan. Menerangkannya tu kan doktor, memanglah. Memang perlukan. Sebab orang kita suka dibudaya dengan belajar cara santai dia panggil ya. Tak nak lebih-lebih kan, relax je tu. Dia perlukan kesabaran lah doktor. InsyaAllah dia akan dalam QHS tak ada vocabulary santai ya. Kita vocabulary bermujahadah. Itu vocabulary kita. Memang kena pendekatan tu doktor.
Ya. Doktor, saya nak tanya satu, doktor. Ha. Simbiotik tu apa maksud dia, doktor? Simbiotik itu bermakna apabila kita belajar sesuatu secara komprehensif, ya, komprehensif maknanya kita belajar semua aspek. Tiap-tiap aspek tu sebenarnya bantu-membantu antara satu sama lain. Bantu sebagai contoh ya, dulu kita belajar Al-Quran tajwid saja. Jadi kita tak belajar nahu, tak belajar soroh. Jadi soroh dan nahu tu kalau belajar tajwid dia tak membantu. Tapi bila kita belajar tiga-tiga tu sekali, tiga-tiga tu dia bantu-membantu, pembelajaran kita akan jauh lebih cepat, lebih berkesan. Ya, sebagai contoh, katakanlah dalam kalimah kita dapati nun bertemu dengan huruf ikhfa kan ya. Dalam penulisan nun tu tak ditandakan sukun dia. Kan ya? Itu dalam penulisan kita menulis tanpa sukun, itu soroh. Tapi dia bersabit dengan tajwid juga. Sebab dia hukum ikhfa. Jadi bila kita tahu dua-dua tu dia lebih fahamlah kita. Itu dinamakan simbiotik. Okey, Haji Ghafur, ya, kita tutup dulu hari ini dan insya-Allah kita akan sambung lagi ni. InsyaAllah. Haji Abdul Kadir ke Abdul Ghafur? Ghafur. Ada Oh, tak perasan. Ghafur yang hari ni. Besok Lendu ada kelas tak, Doktor? Tak ada, sebab besok ada majlis hari raya di sini, saya kena berada di sini besok. Ahad. Ahad saya lepas majlis besok pagi, tengah hari tu saya dah bertolak ke Alor Gajah lah. Kediaman doktor kat mana Saya ingatkan kat Alor Gajah, bukan tak, saya Kelana Jaya. Oh, okey. Alor Gajah tu pusat Quran kita. Kita buat pusat kat situ. Tapi yang doktor doktor tidur kat situ ke doktor? Dekat yang tempat pusat tu ke? Yalah, kita ada rumah semua dah siap dah. Doktor ada rumah tu ya? Okey. Doktor, besok ada kelas bengkel? Tak, itu untuk ni ya. Haji Rabi yang bertanya itu untuk masjid di Melaka pindah. Bengkel? Oh ya, besok 18 kan? Ya. Oh betul. Bengkel hafazan ni 2.5 itu boleh. Ada, tadi doktor kata besok. Kalau saya tolak awal sikit boleh sampai sebelum sebelum 2.5 boleh. InsyaAllah. Di mana doktor? Bengkel hafazan tu kat mana? Kita buat secara online. Oh, nanti link doktor share ke? Kepada mereka yang mengikuti program itulah. Okey, faham. Kenapa nak ikut juga? Boleh saya bagi kongsikan. Boleh. Dia kena daftarkan. Tolong hantar WhatsApp sebab kalau tidak banyak sangat saya tak urus semua kalau WhatsApp boleh bila saya baca tinggal balik. Boleh hantar. Surah apa doktor? Surah apa? Al-Baqarah ayat 6 hingga 16 sekarang, muka surat kedua. Yang dulu ulanglah. Tak, bukan ulang, mana yang siapa dia orang tengah berlatih lah ni. Ayat ke-6 dan 7 tu sudah masuk ayat ke-8 dah sekarang ni. Okey. Ismail Hamzah ni ada top most tak? Dia ke yang paling tinggi tak? Oh dia? Ismail Hamzah ni paling tinggi lah. Yang the top most. Yang dah, sepatutnya dah pandai lah. Ismail Hamzah ni. Okey. Dia top. Mana dia daripada intermediate pergi ke mana top most. Hamzah ni dia yang dah pandai lah ya. Mana yang Ethan bengkel hafazan tu ke tuan? Oh dia? Bengkel hafazan lah. Tak apa faham soalan tu. Saya kalau soalan tak faham saya tak pandai nak jawab ya. Yang dah pandai yang ni pergi dah yang dah melepasi Ismail Hamzah ni yang akhir lah. Ya.
Pelajaran yang tertinggi. Yalah. Kalau yang kelas base intermediate tu ataupun kelas asas tu dah boleh dah ini nak masuk ini Haji Boleh, Mazlan. boleh. Tapi kalau dia tak habis tahap ketiga tu, dia proses dia lambat sikit lah. Dia kena banyak berlatih lah. Sebab yang Dr. kupas tu semua dalam surah Al-Baqarah yang kelas pagi ni. Oh. Sama je. Intensif. Dia punya intensif tu lah. Memang kena melalui intensif, kenalah ya. Kalau dia tak masuk kelas intensif, dalam hafazan tu dah kena buat secara intensif dah. Intensif lah. Dalam kelas pagi ni kira semua komplit Haji Mazlan. Cuma hafazan tu kita menghafal je. Itu je yang tak ada. Tapi hasil pagi tu Okey, Haji Abdul Ghafur, boleh tutupkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak dapat bersama-sama dalam perbincangan ini ya. Hari ini merupakan hari yang terakhir untuk minggu ni, untuk kelas pagi ni ya. Jadi minggu depan hari Senin pula insya-Allah kita akan jumpa. Jadi bagi sesiapa yang mengikuti bengkel hafazan, jangan lupalah hari besok 18 bulan. Okay. Jadi seperti biasalah, kita akan tangguhkan dulu kita punya perbincangan pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Biasalah, sebelum kita menutup kita punya perbincangan, kita akan dahulukan dengan bacaan tasbih farah dan suratul as. Silakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih doktor dan sahabat-sahabat QHS. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi